Saintis barat tercengang bila kaji DNA kita. Apa yang mereka jumpa bukan biasa-biasa. Rupanya DNA penduduk Nusantara ni usianya dah cecah 50,000 tahun. Antara genetik tertua di dunia yang masih bertahan. Bayangkan, nenek moyang kita dah bertapak di sini sejak zaman Sundaland, sebuah benua yang sangat besar sebelum ia tenggelam jadi pulau-pulau yang kita diami sekarang. Bila lautan memisahkan tanah, semangat nenek moyang kita tak mati. Malah Allah gerakkan bangsa ini jadi pelayar terhebat, membawa genetik kita merantau jauh dari Madagaskar di Afrika hinggalah ke Kepulauan Hawaii di Pasifik. Lebih mengejutkan, dalam darah kita mengalir jejak misteri Denisovan, genetik manusia purba yang sangat rare dan tiada pada bangsa Eropah. Ini semua bukan kebetulan, tapi bukti jelas bahawa penduduk Nusantara bukanlah bangsa pinggiran. Sebaliknya, bangsa besar yang Allah pilih untuk terus wujud, merantau dan menguasai lautan luas sejak zaman berzaman. Perkara ini dah disahkan. Tak percaya, carilah sumbernya. Kongsikan video ini kalau anda bangga dengan leluhur anda.